Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Bagi yang sudah subscribe channel saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, bantu tekan subscribe di bawah ruangan video ini agar saya lebih bersemangat untuk memberikan info sukan kepada anda semua. Terima kasih sahabat baik. Penyerang KLCT Paulo Josso sempat menyapa mesra Ketua Jurulatih Skuad Harimau Malaya, Peter Klamovski. Klamovski ketika ini sedang merencak turun ke padang dan venue perlawanan bagi menilai sendiri pemain-pemain di Liga Malaysia yang layak menyarung jersey skuad kebangsaan. Selasa lalu, kelibat Klamovski dikesan berada di sesi latihan skuad KLCT pada jam 11 malam, malah dilaporkan terdapat pemain di City Bay yang dalam pertimbangan beliau. Keberadaan Klamovski ketika itu mencuri perhatian ramai, termasuk tonggak KLCT Paulo Josso yang turut sempat menyapa jurulatih dari Australia itu dari jauh ketika ditemu bual. "Oh, itu ada bos besar Peter Klamovski," ujar Paulo Josso sambil melambaikan tangan kepada pengendali negara itu. Menurut Paulo, kehadiran Klamovski di sesi latihan itu ibarat satu petanda positif buat pemain KLCT oleh kerana secara kebiasaannya jurulatih negara cuma akan hadir menyaksikan aksi di stadium. Sedikit janggal untuk melihat jurulatih skuad kebangsaan hadir ke sesi latihan pasukan, kebiasaannya mereka akan datang ketika perlawanan, kata Paulo kepada Astro Arena. "Saya rasa ini petanda yang baik apabila beliau berminat untuk meninjau apa yang berlaku ketika sesi latihan dan sudah tentu teruja Klamovski berada bersama kita." Nama Paulo antara yang dicanang bakal dipanggil ke kem latihan kebangsaan apabila Kapten KLCT itu kini adalah penjaring terbanyak tempatan dengan 13 gol di Liga Super. Paulo dan KLCT akan meneruskan saingan di Liga Super menentang Kedah di Stadium Darul Aman dengan sepak mula tepat jam 10 malam.